Ramai orang sangka bila dia ulang dosa yang sama, taubatnya yang dulu sudah tidak berguna. Hakikatnya bukan begitu. Jika seseorang bertaubat dengan ikhlas, kemudian dia terjatuh lagi dalam dosa, taubatnya yang dulu tetap sah. Yang perlu dia lakukan ialah memperbaharui taubatnya dan kembali kepada Allah sekali lagi. Jangan sesekali berputus asa, walaupun dalam sehari engkau jatuh ke dalam maksiat berkali-kali. Jangan biarkan syaitan meyakinkanmu bahawa Allah sudah tidak mahu menerima taubatmu. Yang Allah lihat bukan berapa kali engkau jatuh, tetapi berapa kali engkau kembali. Selagi nyawa belum sampai ke kerongkong, selagi pintu taubat belum ditutup, rahmat Allah masih terbuka. Maka jangan pernah berhenti mengetuk pintunya, kerana seorang pendosa yang sentiasa kembali kepada Allah lebih dekat kepada rahmatnya daripada orang yang berasa dirinya sudah cukup baik. Syaitan tahu dia tidak mampu menghalang semua manusia daripada bertaubat, sebab tu dia berusaha membuat manusia putus asa daripada rahmat Allah. Mungkin hari ini kau menangis kerana dosa yang sama. Kau sudah bertaubat tetapi kau jatuh lagi. Kau bertaubat lagi lalu jatuh lagi. Hingga akhirnya kau mula berfikir, adakah Allah masih mahu menerima aku? Dengar baik-baik, selagi taubatmu ikhlas, Allah tidak jemu menerima. Yang merosakkanmu bukan dosa yang berulang, tetapi apabila kau berhenti kembali kepadanya. Jadi, walau 1000 kali kau jatuh, 1001 kali bangunlah dengan taubat, kerana pintu Allah tidak tertutup untuk pendosa yang kembali, tetapi untuk hati yang memilih berpaling.